Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, madah nan indah, awal bismillah membuka bicara. Nama diberi Rania Maisa binti Muhammad Saiful. Saya merupakan murid tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Seri Mahkota. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang sebuah buku yang sangat menarik dan memberi pengajaran moral, iaitu Jangan Ambil Kesempatan oleh Siti Aisyah Shahril yang mengandungi 22 muka surat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh PEP Publications Sendiri Berhad. Buku ini mengisahkan kehidupan seorang murid, Samsul, yang sering dibuli kerana kekurangannya. Watak utama dalam buku ini ialah Samsul, seorang pelajar yang gagap dan sering dibuli oleh Budin dan rakan-rakannya. Samsul sudah biasa dibuli dan merasa rendah diri akibat sikap buruk rakan-rakannya yang selalu mengejek kelemahannya. Contohnya, setiap kali Samsul bercakap, Budin dan rakan-rakannya akan mentertawakannya dan menganggap ia satu bahan ketawa. Namun, di sekelilingnya ada seorang pelajar yang lebih baik, Kamarul Baharin. Kamarul ialah ketua pengawas yang disegani oleh murid-murid lain. Beliau cemerlang dalam pelajaran dan sangat tegas dalam menjaga disiplin di sekolah. Kamarul sering menegur Budin dan rakan-rakannya yang suka membuli, khususnya Samsul. Pada suatu hari, Kamarul melihat Budin sedang membuli Samsul dengan cara mengejek-ejek cara percakapan Samsul yang gagap. Dengan tegas, Kamarul menegur Budin dan memberi amaran keras kepadanya agar tidak mengulanginya lagi. Kamarul mengingatkan semua rakan sekelasnya bahawa membuli tidak sepatutnya berlaku di sekolah. Kita harus hormat setiap orang, tidak kira apa kekurangan yang mereka ada, kata Kamarul dengan tegas. Walaupun Budin suka membuli Samsul, dia akhirnya rasa takut setelah diberi amaran keras bahawa akibat yang diberikan jika terus membuli orang lain. Dia meminta maaf kepada Samsul kerana telah membuli. Budin menyedari bahawa tindakan buruknya telah menyakiti hati Samsul dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tema utama dalam buku ini adalah tentang moraliti, penghormatan terhadap orang lain dan keadilan. Buku ini mengajar kita bahawa kita tidak sepatutnya mengambil kesempatan atas kelemahan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Sikap membuli bukan sahaja salah dari segi moral, tetapi ia juga boleh merosakkan hubungan antara individu dan memberi kesan buruk kepada perasaan orang yang dibuli. Moral utama dalam buku ini adalah tentang keadilan dan tanggungjawab sosial. Kita haruslah menghormati di setiap orang tanpa mempedulikan kekurangan atau perbezaan yang ada pada mereka. Tidak sepatutnya kita membuli atau mengejek orang lain atas kelemahan yang mereka alami. Buku ini juga mengajar kita bahawa kita boleh menjadi seorang pemimpin yang baik seperti Kamarul, yang sentiasa menegur dan memberi pengajaran yang berguna kepada rakan-rakannya. Kesimpulannya, Jangan Ambil Kesempatan adalah sebuah buku yang sesuai untuk semua pembaca, terutamanya golongan remaja. Buku ini memberikan pengajaran yang sangat berguna tentang nilai-nilai moral seperti hormat menghormati dan keadilan. Ia mengingatkan kita bahawa setiap orang berhak dihormati dan tidak seharusnya ada yang merasa rendah diri disebabkan oleh perbezaan. Jika anda ingin belajar lebih banyak tentang betapa pentingnya nilai-nilai ini dalam kehidupan, buku ini pasti patut anda baca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.